Baru 6 hari masuk sekolah. Tak lama baru 6 hari masuk sekolah dan sehingga begini kecederaannya. Pihak polis mengesahkan telah menerima satu laporan berhubung dakwaan seorang murid tahun 1 dipukul oleh rakan sekolahnya di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Ampang, Selangor. Menurut kenyataan polis, laporan berkenaan dibuat oleh bapa mangsa yang memaklumkan anaknya mengalami kecederaan selepas kejadian dipercayai berlaku 6 hari selepas sesi persekolahan bermula. Kes kini sedang disiasat bagi mengenal pasti punca kejadian, bentuk kecederaan dialami serta tindakan lanjut yang perlu diambil mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Pihak polis turut memaklumkan bahawa siasatan dijalankan secara menyeluruh termasuk mendapatkan keterangan daripada pihak sekolah serta individu berkaitan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta melibatkan sensitiviti kanak-kanak. Sebelum ini, saya hanya memperjuangkan nasib anak-anak sekolah, ya, yang mana ada sampai dibunuh di dalam sekolah, ada dibuli dan dibunuh di dalam sekolah. Hari ini anak saya sendiri, sampai keluar darah dia, hidungnya, akibat dipukul oleh salah seorang lagi pelajar di tahun 1. Jadi sekolah sekarang sudah tak selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup membahaya. Jadi jagalah anak masing-masing. Jadi apa pihak Kementerian Pendidikan buat? Saya dah suarakan tambah pengawal keselamatan, tapi masih kekal 2 orang satu sesi. Jadi sekolah, guru dah tak mampu nak jaga keselamatan anak-anak murid semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, jangan fikir anak tuan-tuan dan puan-puan selamat di sekolah. Dah banyak kes anak-anak dibunuh di sekolah. Dan ini baru dipukul sehingga keluar darahnya. Bayangkan darah anak kita keluar. Ya? Inilah apa yang berlaku pada sekolah ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah berjumpa pihak sekolah, tetapi macam-macam alasan mereka beri. Tak cukup ini, tak cukup itu, tak cukup cikgu, tak cukup ini. Jadi anak-anak memang sangat bahaya di sekolah sekarang ni. Jadi sebelum anak kita dibunuh di sekolah, jadi pihak Kementerian Pendidikan perlu lakukan sesuatu. Tambahlah pengawal keselamatan buat rondaan, tambah guru. Peruntukan 60 bilion setahun. Apa Kementerian Pendidikan ini buat? Jangan sampai anak kita semua dibunuh di sekolah. Sekolah dah tak selamat lagi. Jadi apa tindakan daripada Kementerian Pendidikan? Ini sekolah kebangsaan Taman Nirwana. Anak saya bersekolah di sini. Silat gaya anak saya pun boleh dibunuh di sekolah ini. Inilah yang akan berlaku kepada Kementerian Pendidikan apabila menteri tidak faham dan gagal menerajui Kementerian Pendidikan. Anak kita jadi mangsa. Takkanlah saya nak biarkan anak saya sampai dibunuh di sekolah ini. Cukup bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Fikirkan, renungkan apa sedang berlaku pada kerajaan hari ini. Renungkan kerajaan ini kerajaan gagal. Sudah tidak selamat. Cukup bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Renungkan nasib kita. Ingat. Saya dah buat laporan polis sebentar tadi. Jadi laporan dah dibuat. Jadi selepas ni saya nak pergi ke Hospital Ampang untuk pemeriksaan, memastikan kecederaan. Jadi langkah-langkah seterusnya kita tunggulah sama ada kita nak saman pihak sekolah ataupun pihak guru besar, Kementerian Pendidikan dan yang lain-lain. Jadi kita akan tunggu ya apa tindakan selanjutnya. Jadi saya nak ke Hospital Ampang pula. Baru 6 hari masuk sekolah. Tak lama baru 6 hari masuk sekolah dan sehingga begini kecederaannya. Jadi saya telah pergi ke sekolah, berjumpa dengan guru besar dan bertanyakan apakah bagaimana kejadian ini berlaku. Dan guru besar telah memanggil penolong kanan, guru disiplin, guru kelas, dan guru kelas telah menceritakan bahawa ada rakan kelasnya, seorang pelajar tahun 1 juga yang perempuan tahun 1, bersama-sama dengan beliau berjalan menuju ke tandas, hendak pergi ke tandas, dan dikabarkan anak saya ni bergerak perlahan sedikit, dan pelajar perempuan ni tidak berpuas hati.
dan memarahi, tak tahulah bagaimana beliau marah sehingga beliau menyepak muka anak saya macam ini, pang macam ni, sehingga mendatangkan kecederaan yang sebegini. Jadi ini boleh berlaku kepada sesiapa, ya, kepada anak sesiapa, tak kira lah. Kenapa saya kata tak kira? Kerana kita tidak berada di sekolah untuk memantau ataupun melindungi, ya, anak-anak kita di sekolah. Jadi siapa yang menjaga ataupun memantau anak-anak kita di sekolah? Jadi sudah pastilah cikgu-cikgu, tugas-tugas cikgu. Cikgu tak ambil apa-apa tindakan ke, Tuan No Fry Tree Shaw. Jadi saya dah berjumpa dengan guru besar semalam, dan guru besar berjanji kepada saya akan membuka kertas siasatan dalaman sekolah lah. Jadi saya setakat hari ini dah 24 jam saya tak ada apa-apa maklum balas, dan saya pun dah membuat laporan polis. Pada jam 5 petang saya keluar daripada sekolah dan dah bawa anak saya membuat laporan polis. Dan kemudian pihak polis memberikan surat pemeriksaan kesihatan ataupun pemeriksaan kecederaan di hospital di mana saya tinggal di Ampang. Jadi pergilah ke hospital Ampang, dan seperti biasalah hospital ni ramai orang, berjam-jam x-ray lah, nak jumpa pediatrician. Saya tanya dekat guru besar, sekolah ni ada CCTV tak? Dia kata tak ada, dan sekolah tak mampu nak pasang. Kemudian dia kata nak pasang yang Shopee punya yang murah 100 lebih tu, dia kata tak boleh, tak ada control room, tak boleh nak monitor semua kan. Itu saya pelik, ya, penonton semua, ya. Saya pelik. Jadi tahun lepas kerajaan dah bentangkan bajet untuk Kementerian Pendidikan ialah 60 bilion. Untuk Kementerian Pendidikan saja 60 bilion. Jadi kalau kita ambil perkiraan sebuah sekolah, mungkin kos kurang lebih 30,000 untuk pasang CCTV. Sebab CCTV ni tak perlu dipasang di semua tempat. Perlu dipasang seperti tempat-tempat yang kritikal. Hallway nak pergi ke kantin, hallway nak pergi ke tandas, jalan-jalan nak pergi ke tandas, jalan nak pergi ke kantin, di kantin. Tak perlu setiap kelas nak pasang. Jadi lebih kurang dalam 30,000. Kalau 30,000, ya, kita buat perkiraan. Kalau 30,000, Kementerian Pendidikan Malaysia ada 10,000 sekolah. Kalau pasang di semua 10,000 sekolah ni, 30,000 bersamaan 300 juta. Kementerian Pendidikan dapat bajet 60 bilion. 300 juta tu tak ada apa-apa pun. Kecil saja. Tak sampai pun setengah bilion. Demi, nak pasang CCTV ni bukan tiap-tiap tahun. Sekali pasang ni, kalau tak ada masalah, 5-6 tahun. CCTV ni tak perlu maintenance pun. Saya pasang CCTV di rumah. Dah 2 tahun, 3 tahun. Tak perlu apa-apa maintenance pun. Yang penting perlu ada internet, wifi. Itu je.